Guys, hari ni aku tinggalkan isteri dan anak aku selama 4 hari demi nak baiki iman aku, insyaAllah. So hari ni aku keluar untuk baiki iman sendiri. Yalah, banyak sangat kerja dunia sampai lupa yang sebenarnya kita ni hamba. Jadi untuk first day ni aku ceritakanlah sedikit perjalanan aku. So perjalanan aku mengambil masa 1.5 jam. So sampai-sampai je kita jumpa dengan para jemaah dekat sini. Alhamdulillah sangat-sangat ramai. Dan sempat juga rezeki aku untuk jumpa Maulana. Alhamdulillah rezeki aku. Lepas tu kita terus sambung perjalanan kita ke JT. Ya Allah, Terengganu dengan matahari aku rasa dekat je, sangat-sangatlah panas. Dan kita terus naik bot Alhamdulillah. Dan kita baca sedikit doa untuk mulakan perjalanan kita terus ke pulau perhentian. Dan perjalanan untuk sampai ke pulau perhentian mengambil masa 25 hingga 30 minit. Sebelum ni aku tertanya jugalah kenapa lah buat dekat pulau sampai kena naik bot bagai. Rupanya ya Allah tenangnya, dan inilah nikmat yang sebenar dalam mencari Tuhan. Okey, alhamdulillah. Dan sampai je terus kita solat asar, dan kita ada bayan asar iaitu tazkirah asar yang disampaikan oleh para ustaz yang sudah pun ditugaskan. Selesai sesi petang, kita sambung pula sesi malam. Sesi malam ni banyak air mata jantan aku yang keluar disebabkan terbayang macam mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama untuk sampai kepada kita hari ni. Apalah sangat keluar 3 hari ni, dan inilah perjuangan yang sememangnya takkan sama dengan apa yang Nabi kita buat, tapi at least kita usaha juga untuk buat walaupun sedikit. Sebab saya yakin dan sangat percaya dengan hadis Nabi, iaitu barang siapa yang keluar di jalan Allah, nescaya Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju ke syurga, insya-Allah. Hadis riwayat Muslim.